Kau nak suruh kita orang gaduh ke? Sebab sekarang dapat apa? Jangan gula-gulakan kami. Okay, Ayu. Cik Ayu. Saya Ayu. Okay, nak buat apa? Nak buat apa? Oh, kita nak jawab soalan cepu cemas. Cepu mana? Cepat cepat. Pertama, apakah maksud inflasi? Ya, Nikah aku tahu. Sumpah lah, aku tak kerja nak express. Sumpah weh. Kenaikan harga barang. Tu ada kat air. Jika kadar inflasi lebih tinggi daripada kadar kenaikan gaji, apa yang akan berlaku kepada kuasa beli? Orang naik dari gaji. Makin lemah lah kuasa membeli. Betul. Bijak. So, kalau menang dapat apa? Jangan gula-gulakan kami. Apakah perbezaan kad debit dan kad kredit? Debit, saving, kredit lah pinjaman. Kita loan daripada bank. Betul. Bijak dah saya. Bukan interest lah. Ada interest lah bila kredit. Kecemasan. Ha, udah? Apakah maksud simpanan kecemasan? Maksud? Ya, maksud. Bila kerja saving je. Dia guna bila kecemasan lah. Bila sakit ke, kereta rosak ke. Betul. Nama pun Explanation pula. Okay, dengan sangat. Oh, garam. Kau tak dapat, okey. kau tak dapat ada siap kacau. Negara manakah yang pertama memperkenalkan wang kertas secara meluas? Ya Tuhan. Boleh juga? Europe. Salah. Oh, Asia. Wang kertas. Wang kertas. China. Betul. Sebab tak tahu, kita tanya dia balik. Negara manakah yang mempunyai populasi terbesar di dunia pada ketika ini? Populasi China. China ke? India. India. Tiga sama. China, India. Apakah bahasa yang mempunyai pentutur paling ramai di dunia? English. Salah. Bahasa. Bahasa. Tak English, Mandarin. Mandarin. Betul. Betul. Setuju tu. Kau nak suruh kita orang gaduh ke? Sebab Sabar. Tahun lompat boleh berlaku. sebab dia suka melompat. Kalau dia Gregory dia. Tak tahu. Kan, kami dua-dua tak tahu. Okay. Next question. Apakah lautan terbesar di dunia? Pacific. Betul. Sebab sama. Negara manakah yang mempunyai paling banyak zon waktu? Paling banyak China, time zone. Rusia. Salah. Salah. Dia bagi tahu benda mana. Australia. Apa dia? Apa dia? Bermula dengan